Saya baru je dapat satu listing baru, rumah semi-D 3 tingkat, ada kolam di Emery Kemesah. So belakang ni rumahnya. So rumah ni memang best sebab view dia memang greenery dan dia eksklusif. Dan dia freehold lagi. Ada clubhouse facility. Jom kita tengok dalam dia. Tapi ni dia ada kolam. So kolam ni kolam mandi. Ni untuk dewasa, sana untuk kanak-kanak. Saya nak tunjuk tak cantik sikit lah sebab dia tak cuci. Kalau cuci ni memang cantik. Masuk je rumah, dapat rasa lah eksklusif rumah tu. Tengok ruang dia. Ada family hall, ruang dining, kitchen dekat sana. Jom kita tengok kitchen dia. Ni living hall dia luas. Ada ruang dining lagi. Sini dia punya wet kitchen. Ni dekat ruang tamu tengah. So level 1 ini family hall. Memang luas hall dia. So dekat sini ada 3 bilik. Ini bilik master. Besar kan. So sini ada bilik air. Ada 2 sinki dengan ada bathtub. Sini ada 2 bilik lagi. Bilik dia semua memang saya suka sebab ruang dia sangat luas dengan besar. Nampak ni? Ni dengan bilik sebelah ni. Kan luas. Ni bahagian atas sekali. Tengok luas. Lepas tu bilik dia ada 2 kat atas. Ni bilik. Besar kan bilik dia. Ni bilik master. So dia ada bathtub dengan 2 sinki. Ini bilik kedua kat atas. Bilik dia semua besar-besar. Lepas tu bestnya bilik dekat atas ni, dia punya view lah. View dia memang greenery dengan pokok-pokok dengan rumah yang eksklusif.